Orang Islam bunuh diri masuk neraka. Tetapi bagaimana pula dengan situasi pesakit yang ada masalah psikiatri ataupun yang ada depresi, yang kadang-kadang bila dia melakukan sesuatu, dia tidak sedar dengan apa yang dia buat. Mohon pencerahan. Baik. Bunuh diri masuk neraka, itu disebut dalam hadis. Orang yang bunuh diri, kalau Allah tak ampunkan dia azab dalam neraka. Dia azab dengan cara mana dia bunuh diri. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi sebut, kalau dia bunuh diri dengan tikar, maka dalam neraka ni dia duduk tikar mau diri dia. Dengan pisah api neraka. Dia tikar, dia bertepik sakit. Lepas tu tikar lagi bertepik sakit. Beribu-ribu juta tahun. Kalau yang jenis terjun bangunan, dia akan terjun daripada tempat tinggi dalam neraka. Terjun, acur lebur, mengauk, naik pula, molek semula kepala, terjun pula, mengaung pula, molek pula kepala, terjun. Beratus ribu tahun. Itu orang bunuh diri. Okey, soalan dia, kalau dia bunuh diri bukan dia sengaja. Contoh kerana sakit. Faham? Contoh ni dia kata sakit psikiatri. Psikiatri ni maknanya penyakit jiwa. Faham? Sekarang ni ada di hospital dekat sebelah Masjid Ladang. Ada hospital psikiatri baru. Dia bukan gila tu. Psikiatri ni semua hal-hal otak. Dia ada dua situ, psikiatrik dan gila. Sebenarnya gila tu bawah psikiatrik juga. Faham? Cuma psikiatrik tu dia bingung lah, bingung. Dia tak gila lagi, bingung banget. Nampak? Kalau gila tu dia lanjang bulat habis dah. Faham? Jadi kalau memanglah penyakit gila bukan berpunca daripada dia, orang ini tidak taklif syarak. Bila tidak taklif syarak, tidak ada hukuman. Tidak ada haram halal. Faham? Sebab kita duk kata ini sunat, ini harus, ini wajib, ini makruh, ini haram. Itu hukum syarak taklif. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kena faham. Haram-haram ni, dosa-dosa ni berkait dengan perbuatan mukallafin. Mukallaf. Mukallaf ni apa? Syaratnya dua. Akil, balik. Okey, dia balik dah. Psikiatrik ni dah sempurna dah akal. Akal tidak. Orang gila. Faham? Psikiatrik ni boleh anak masuk, adik-beradik gila. Cuma baju tak kotor. Dan gila betul, bukan biar jalan lah. Faham? Kalau psikiatrik tu pandai cakap seorang baru. Dengar suara. Faham? Jadi kalau memang gila betul, hak jenis keturunan, bukan sebab dia, dimaafkan. Bukan mukallaf. Sama macam budak-budak. Walaupun dia tidak gila, tapi sampai dah umur. Tidak sampai umur, tidak taklif syarak. Kerana nak sapat kena taklif syarak ala haram, wajib-wajib dosa gitu gini, mesti akil, balik. Budak ni sudah akil, tidak gila, tapi baliknya tak ada. Bila tak ada satu syarat, bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, buat benda dosa, tidak ditulis. Lepas tu Nabi kata, rufi'al qalam an salasin. 3 golongan tidak tulis dosa. Yang pertama, anis-sabiyyi hatta yahtalima. Daripada budak kecil, tak tulis dosa pahala sampai dia balik. Kenapa? Kerana dia akal ada, baliknya tak ada. Orang gila balik ada, akalnya tak ada. Tak cukup belaka. Faham lagi? Tapi biar gila betul, gila kerana dia berdosa. Ni budak kecil ni tak, pasal tidak balik walaupun berakal. Budak pasti balik sekolah minum arak 3 orang. Tak berdosa. Bukan dia pergi beli kedai, lori arak terbalik kat Jabang 3. Lori arak terbalik. Jadi budak pasti 3 orang ni umur 5 tahun belaka. Faham? Dia ingat air lah menek. Buka minum. Dak hanya 6 botol seorang. Faham lagi? Jadi anak lijah balik umur Hani, anak Ani balik umur Semek dah, gila-gila babi jadi. Jadi mabuk. Faham? Tidak berdosa. Rufi'al qalam, kata pensyarah hadis, diangkat pena, mana malaikat tak tulis. Kalau kita minum arak tulis dosa. Dia tak tulis. Rufi'al qalam, kinayah daripada tidak dibuka buku amalan lah dak. Faham lagi? Orang gila gitu juga. Sebab itulah tidak, kalau bagi orang yang baca talqin, orang sini langsung Datuk Amal kalau mati baca talqin, minta maaf tanya. Baca talqin tau. Sini. Ke Wahabi habis tau. Jawab lah, baca talqin tau.
Dengar baik. Ya nak tolong kabur. Beci kan. Hukum baca talqin, biarlah kita lagak sikit bang. Hukum baca talqin ni dalam Islam ada dua kalau berkenaan dengan orang mati ni. Yang pertama talqin masa nak mati. Masa nazak, faham lagi? Okey. Yang kedua talqin lepas tanam. Dua ni ada dalam bab mana kitab usul mana pun, dua ni duk cara. Satu nampak aindal ihtidar, ketika dekat nak mati. Okey? Hak ni ijma' ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, empat mazhab. Sunat talqin. Nah, di kat telinga dia la ilaha illallah. Faham? Itu talqin. Tak ada khilaf. Ada at-talqinu ba'da dafni, talqin lepas tanam. Faham lagi? Wa fihi khilafun 'indal a'immatil arba'ah. Ada pandangan yang berbeza, perselisihan di kalangan imam mazhab. Okey, dengar baik. Jangan balah dah sampai bila-bila. Faham? Mazhab yang pertama, Hanafi dan Maliki, la yusannu talqin ba'da dafni, tidak sunat talqin lepas tanam. Faham tak? Mazhab Hanafi, Maliki. Okey? Yang kedua, mazhab Syafi'i, Hambali. Sunat baca talqin lepas tanam. Jadi ada khilaf dari itu. Jadi orang sini, orang losong sini, kalau baca talqin, ia ikut pandangan mazhab Syafi'i atau Hambali. Faham? Itu khilaf dia. Dah? Jadi kalau ada mana-mana ustaz main ngajar haram baca talqin, muterajang atas muka dia, tohok dalam sungai. Tu bukan ustaz, tu syaitan namanya. Faham lagi? Kalau nak orang kapun dia tak boleh mengarut, dia nak betul daripada pandangan imam-imam. Hak khilaf kau buat khilaf, hak ijma' kau buat ijma'. Betul tak? Jadi dalam bab sunat baca talqin mazhab Syafi'i, tidak sunat talqin kanak-kanak dan orang gila. Nak apa? Kenapa? Kerana mereka tidak taklif syarak. Orang gila tidak ada dosa. Okey? Tapi gila yang bukan dia cari. Kalau dia yang cari jadi gila. Kenapa gila? Main gang. Dah lah jadi gila. Tu berdosa. Faham lagi? Gila sebab dia duk main sahang. Duk main sahang dengan abi gada tanah lala kena tipu. Faham? Jadi gila babi. Dia berdosa. Tu faham? Bukan punca keturunan. Nak? Kena faham situ. Jadi kalau bunuh diri itu gila yang bukan dia sedar, memang dirasuk syaitan, tidak berdosa. Tapi kalau dia depres tu kerana dia tak mau berobat, dia duduk layak orang nasihat tak mau dengar, akhirnya semakin depres, semakin tertekan, akhirnya hilang ingatan, dia berdosa.